Berikut rumusan analisis isu 7 pemain Malaysia National Football Team selepas keputusan Court of Arbitration for Sport berkaitan rayuan oleh Football Association of Malaysia. Keputusan utama CAS 7 pemain Harimau Malaya digantung 12 bulan. Penggantungan hanya untuk perlawanan rasmi, bukan semua aktiviti bola sepak. Rayuan FAM ditolak. Denda oleh FIFA dikekalkan RM1.8 juta. Ini bermaksud hukuman asal daripada FIFA hampir sepenuhnya dikekalkan oleh CAS. Peranan AFC sekarang selepas keputusan CAS, Asian Football Confederation membuat kenyataan bahawa AFC mengambil maklum keputusan CAS 5 Mac 2026. Kes ini akan dirujuk kepada Jawatankuasa Tata Tertib dan Etika AFC. AFC tidak akan memberi komen lanjut sehingga siasatan selesai. Maknanya, masih ada satu lagi peringkat keputusan dari AFC. Implikasi kepada Harimau Malaya kesan paling besar melibatkan: pertama, kelayakan AFC Asian Cup 2027 qualification. Jika AFC mengambil tindakan tambahan, kemungkinan potongan mata penggantungan pemain tambahan amaran keras kepada FAM, namun belum ada keputusan rasmi lagi. Kedua, skuad Malaysia lemah, sementara jika 7 pemain itu pemain utama, kedalaman skuad Malaysia akan terjejas. Jurulatih perlu panggil pemain baru. Ini boleh memberi kesan kepada ranking FIFA prestasi kelayakan Asia. Senario yang mungkin berlaku: senario 1, hukuman kekal sahaja Malaysia hanya terima penggantungan pemain ditambah dengan denda, tiada potong mata. Senario 2 adalah hukuman tambahan AFC, Malaysia berisiko dipotong mata dalam kelayakan Asia. Senario 3 ialah amaran tanpa hukuman berat, AFC hanya beri peringatan kepada FAM. Kesimpulannya, CAS sudah buat keputusan. 7 pemain digantung 12 bulan ditambah denda RM1.8 juta kekal. Namun nasib Harimau Malaya masih belum selesai kerana keputusan terakhir kini berada di tangan AFC.